Hello everyone, so hari ni saya akan membuat tips SPM nak dekat. Tak ada saja. Well, sebenarnya memang betul pun. Aku nak bagi awal-awal sebab ada satu sepupu daripada kawan aku. Maksud aku sepupu. Kawan aku punya sepupu. Bukan maksud aku. Sepupu aku punya kawan. Okay, sepupu aku dah besar dah. Dah mampu. Maksud aku dah besar. Dia umur 18 tahun. Okay. Sepupu aku 18 tahun. Dah besar dah. Dah besar gelabak macam galah. Lepas tu ada seorang kawan dia ni dan SPM. Jadi video ni adalah untuk yang kawan dia yang ada kat SPM. So kalau abang tengok video ni, alhamdulillah, that's sure about it. Let's go. SPM nak dekat. Maka tolonglah delete apps yang boleh menghayalkan apa benda. Maka kau delete lah apps yang kau rasa macam boleh hayalkan kau sampai SPM tu pun tak strict macam bodoh. Fire extinguisher. What is this? I say. Oi kamu, Firas, kau delete sekarang apps ML yang boleh menghayalkan kau untuk SPM tahun ini. SPM nak dekat. Maka janganlah kawan dengan orang yang malas, yang orang yang boleh menghayalkan kau tak payah nak SPM walaupun kau dapat straight A. Jadi janganlah kawan dengan orang yang malas. Oh, so maksudnya yang ni kau kena bagi dengan X kan? Fight. Oi, orang datang ni kau buatlah cara macam tetamu. Masa aku mainlah game dengan aku. Kau tak payah nak study. Kau kena bagi dengan X lah, dengan Y lah, dengan T lah, ABC. Lantak kau lah. Mainlah game dengan aku. Astaghfirullah. Aduh, anak SPM nak dekat lah. Maka janganlah. Alah, lagi 1 bulan je lagi. Alah, lagi 2 bulan je lagi. Alah, lagi infinite. Alah, lagi 6 bulan je lagi. Alah, lagi 5 bulan je lagi. Alah, lagi 4 bulan je lagi. Alah, lagi 3 bulan je lagi. Alah, lagi 2 bulan je lagi. Alah, lagi SPM nak dekat ya. Maka janganlah tengok yang paling memuaskan, yang boleh menghayalkan. Daripada tadi aku cakap menghayal. Maka janganlah tengok benda yang mengarut, yang boleh membuatkan korang rasa macam terancam. Walaupun SPM walaupun ada kat SPM pun kau still lagi tengok benda-benda yang boleh terancam. Kau study sebelum aku meaningful buta. SPM nak dekat. Falling nak dekat. Laginya nak dekat. Lagi sikit nak dekat. Lagi nak mampus nak dekat. Maka janganlah. Hai kamu.
Jangan sesekali kau kacau aku buat TikTok. Ya! Mak. Study. Maka don't tidur lewat. Jangan sleep overnight. Bahasa Melayu tukang apa Inggeris bu. Don't sleep till overnight because it will erase your brain and you did not focus on your studies. You did not focus when it's SPM time and your school. At your school. Betul lah main game ni. Astagfirullahalazim. Kau pergi tidur sekarang. Kau jangan tidur lewat malam Malam ni kau tidur awal. Alah, biarlah dia nak tidur. Nak tidur lambat ke, tidur lewat ke. Ni dia dah tengah main game ni, Call of Duty ni. Season 2 Ni lah Call of Duty. Maksud kau Call of Duty ke setan? Tapi jangan kacau lah. Nak main Call of Duty ni, season 2 dah keluar. Perangan bodoh. SPM nak dekat kontak. Maka jangan pada sekolah waktu SPM. Dah ke berapa ni? 7.10 pergi sekolah. SPM. Bawa pergi sekolah SPM. Malas lah. Bila saya pergi sekolah SPM, bila tak sedih lagi. Engkau nangis ke kau senyum? Maksud aku. Kau pergi bangun. Walaupun kau tak study, tapi SPM tu. Biarlah kau strike F ke, strike G ke, strike F ke. Strike F aku dah sebut tadi. Tetapi pergi je lah sekolah. Kau waktu kat SPM. Itulah lain kali. Siapa kau tak study daripada awal? SPM. SPM tu boleh bawa ke masa depan kau. Masa depan kau macam mana? SPM tu nantilah. Pergi je lah sekolah. SPM kan bodoh. Okey, inilah videonya. Tips-tips untuk orang yang baru je nak start SPM dan khas untuk abang apa nama dia? Abang kepada kawan kepada sepupu aku. So, jumpa di next video. Bye. Dah. Intro tak ada, outro tak ada. Dah. Bye.